Bisnes orang cari kita income 5 angka setiap bulan. Ada tak yang tengah tengok video Fiza sekarang terdesak nak sangat income 5 angka setiap bulan? Nak bayar amanah yang banyak, nak bayar hutang yang tertunggak dan nak selesaikan macam-macam hal. Kalau ada, jangan skip video ni, tengok sampai habis. Follow Fiza, like dan repostkan video ni supaya ramai lagi sahabat-sahabat kita yang perlukan income 5 angka dapat manfaatnya. Mungkin ini adalah solusi yang Allah dah agungkan untuk korang semua. Komen nak income 5 angka. Fiza nak sharekan 3 cara mudah macam mana nak dapatkan income 5 angka dari rumah saja. Dan yang nombor 3 tu yang paling penting yang korang kena buat. Yang pertama, mesti bijak pilih bisnes rangkaian. Sebab melalui bisnes rangkaian saja yang korang boleh gandakan keuangan dengan masa yang singkat. Dalam bisnes rangkaian juga, untuk gandakan keuangan kita daripada RM50 kepada RM5,000, tak mustahil tau. Tapi korang jangan tersalah pilih dan jangan terjebak pun dengan scammer. So, kena hati-hati. Yang kedua, pastikan bisnes rangkaian tu ada tajakan teknik advance marketing. Hanya dengan teknik advance marketing ni saja yang boleh meluaskan pasaran kita ke merata dunia. Yang ketiga, pastikan bisnes rangkaian tu tak perlukan kita menyimpan stok banyak. Dan make sure modal yang kita keluarkan untuk permulaan mestilah di bawah RM2,000. Tapi kalau lebih daripada tu, korang kena fikir 1000 kali. Jangan berani-berani nak try, takut korang terjebak dengan hutang yang besar. Kita kan nak gandakan income kita, bukannya nak gandakan hutang kita. Kalau korang belum ada mentor yang nak ajarkan korang teknik advance marketing secara percuma, korang boleh kaji bisnes Fiza. Klik tudung kuning, cari link dekat bio Fiza tu dan isikan borang. Fiza akan sharekan bisnes yang mudah dapatkan income 5 angka sebulan hanya dari rumah dengan modal yang kecil je. Ingat, setiap kejayaan pasti bermula dengan percubaan. Fikir jadi, pasti jadi.